wabarakatuh. Saya dekat Grand Show punya event untuk hari ni. Kalau korang tengok ada 3 model je. 3 model hari ni. Yang pertama GNX2. GNX2 ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 color ke semuanya. Yang paling saya suka daripada color-color ni ada 2. Satu nano, satu lagi warna putih. Memang shock, span pun best. Dia pegang korang punya muka. Lepas tu yang best dia ada pin ni guys. Bagi kaki lari. Kaki-kaki Sportbike yang kaki lari. Yang suka Sportman, yang ni penting mat. Ni penting. Tapi Sportbike dia Sportman dia tak ada kan. Jom. Next. Gradient. Gradient ni adalah full face. Full face ni ada 1, 2, 3 kat sini. Sebenarnya ada banyak lagi color. Tapi yang paling cun kat sini yang color ni guys. Ini yang paling cun sekali. Color dia Nardo Grey. Memang agak nice lah. Pairing dengan color apa-apa motor sekalipun. Dan aku rasa ini padding pun nice juga. Hopefully Grand Show dah update dia punya padding. Lepas tu yang best dia, yang ini dia ada dah datang dengan ni lah, Clear AF. Dia dah bagi free sekali dengan helmet ni. Kalau kita beli dah dapat dah pin lock dah. Saya dah pening-pening kepala nak pasang pin lock lepas ni. Oh ya, ada balak kelapa yang dia akan bagi juga sekali dengan helmet. Terusnya yang ni guys. Apa nama dia lupa lah. Glaive. Yes, Glaive. Nak sebut dia tak reti, Glaive. Okay, yang ni yang kali hitam. Hitam bukan sebarang hitam lah. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 color. Tapi kan sebenarnya color dia mana yang ambil shiny man. Oh, mantap ni color dia. Okay, yang ni dia pun ada juga jelok untuk kita punya ni pun ada juga. Jadi memang sesuai lah untuk kalau korang buat laju ke apa ke, memang sesuai pakai helmet ni. Dia tak terbuka. Lepas tu dia ada aerodynamic punya shape macam ni belakang ni kan. Bukan biasa-biasa kan. Nice lah. Yang penting sekali bila kita pakai helmet kan, kita nak ada airflow yang baik dalam helmet kita. Bila airflow yang baik, jadi adalah rongga-rongga macam ni yang kita kena ada. Okay, jadi itu saja secara ringkasnya. Ada 1, 2, 3 produk untuk Grand Show ini. Oh, visor lah. Jom kita tengok visor. Visor apa dia? Boleh tengok ada 1, 2, 3, 4, ada 6 semuanya. Berarti 6, okey 6 semuanya. Jadi visor ni boleh korang tukar masa korang beli nanti. Berapa aku rasa ada harga dia lah. Tapi tu nanti yang aku dapat tahu Grand Show pun ada official store dia untuk korang lawati nanti.